tentang orang. Jangan nak undang fitnah pula. Mama ni kan, Mama ingat senang-senang ke kasih nak syok ke orang? Manalah tahu. Budak-budak zaman sekarang ni bukan boleh percaya. Nak senang cepat. Pantang tengok orang ada duit. Lagipun kita tak kenal dia tu siapa. Kasih tak kisahlah, kasih tak pandang pun semua tu Mama. Yang kayanya dia. Bukan kasih, lantuk lah dia. Yang Mama risau sekarang ni kan, yang Mama takut sangat ni, manalah tahu dia tu pembunuh bersiri ke, memang target dia orang-orang muda ke. Mama takut tau. Mama baca dari internet tu macam-macam kisah. Kadang-kadang tiba-tiba dengar-dengar orang sana kena bunuh, budak ni kena bunuh, mayat mengata-ngata. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, na'udzubillah Mama. Mama jangan risaulah. Kasih ni, walaupun Kasih ni kuat melawan, degil, tak dengar cakap Mama. Tapi one thing Kasih tahu, jaga diri Kasih. Macam gini. Oh. Mama. Mama, Kasih dapat interview dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Naim. Kasih pergi je lah interview tu Lagipun bukannya buat apa, boring lah duduk rumah sementara nak tunggu buat masters ni. Pergi. Mama sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anak Mama. Mama doakan supaya Kasih dapat kerja. Yang penting Kasih jangan cara suami orang. Mulut ni kita tahu kenapa mulut suami air pun tak baik. Ya? Tak, Mama bukan apa Kasih. Sebab Kasih tu tunangan orang. Tak nak sampai undang fitnah pula. Ya? Apa Mama insya-Allah single. Itulah sebab kisah tu takut kan cerita orang. Aib tau. Sebab Mama tu masa muda pernah terlibat dengan suami orang. Fatimah, Apa? perasan tak? Jazli tu tiap-tiap malam pergi masjid tau. Alhamdulillah lah. Maknanya dia dah ikut perangai abang dia lah tu. Alhamdulillah. Tapi, dia tu taklah alim sangat. Aku rasa ada udang di sebalik mi hon, mi goreng, mi sai. Misai? Wow. Entahlah, aku rasa dia dah bertaubat kot. Aku rasa taklah. Aku rasa sebab dia lain tau. Sebab dia adalah kau. Sebab aku? Yelah tu. Yelah, aku tak nampak ke effort dia. Apa tu, belikan hadiah lah, tumpuk balik lah. Macam-macam dia buat. Tu semua sebab dia suka kat kau lah. Entahlah, aku tak tahulah. Aku takut aku kena situasi yang macam kau kena dengan ustaz tu. Kan mak dia kan reject. Takut nanti dia akan fikir lagi pasal nasab dia tu. Itu